Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada video kali ni aku nak buat perkongsian tentang taktik pemotong buah sawit dekat kebun-kebun. Okay, jom. Sebelum tu kita naik motor dulu lah. Kita nak pergi taman. Kat taman nanti baru kita share. Jom. Jom. Kita jalan-jalan pergi taman dengan adik. Panas ni, dek? Jom. Kita sebenarnya naik dua motor sebenarnya. Satu motor lagi mama dengan Abelong. Saya nak test kamera ni, kamera Insta360 X4. Pinjam kawan punya. Mama lambat sangat kita tunggu dekat Sempang tu. Lambat sangat mah. Okey, Amar dah turun dah. Jom. Okey, kita sambung kat taman pula. Okey, sebenarnya ni bukan taktik lah, cumanya tukang kebun tu sendiri kena pandai kira-kira lah. Okey, kita bagi dua kes . Kes yang pertama, kebun A ni dia ada hasil sawit sebulan 5 tan lah. 5 tan. Kita letak harga sawit tu 1 tan 1,000 lah. So 5 tan sama dengan RM5,000. Itu pendapatan kasar dia. Dan kalau dia buat sekali potong je untuk 5 tan tu, upah potong dengan hantar 1 tan lebih kurang 300. Darab dengan 5 tan sama dengan 1,500. Okay, lock dulu 1,500 tu kos upah untuk potong sawit dengan hantar sawit ke rem untuk timbang lah. Okay, itu yang pertama. Ingat ya, dia punya kos 1,500. Untuk kes yang kedua pula, tukang kebun ni dia upah orang persendirian lah. Dia upah entah siapa-siapa, potong sikit-sikit. Okay, dia potong sikit-sikit. Contoh, sebulan dia dapat hasil juga 5 tan juga, 5 tan yang sama juga. Tapi dia potong sikit-sikit, 10 kali potong. 10 kali potong maksudnya 500 kilo. Lepas tu dia jual 500 kilo sama dengan RM500 lah lebih kurang. Sebab kita ambil 1 tan 1,000 kan. Tetapi orang yang potong sikit-sikit ni biasanya dia ambil separuh. Separuh. So maksudnya daripada RM500 tu dia akan ambil 200 setengah. Bila 200 setengah tu dia buat 10 kali, sebulan kos untuk potong sawit dengan kos untuk hantar sawit tu ke rem sama dengan 2,500 ya. 2,500. Kadang-kadang itu upah dia potongnya, bukannya upah dibawa ke rem sekali dijual, tak. Upah potong saja separuh, 200 setengah. Kalau darab dengan 10, 2,500. Berbanding dengan kes yang pertama tadi, kos dia 1,500. Okay, kalau diguna cara yang potong sikit-sikit ni, dia dah rugi separuh lah. Okay, itu salah satu lah yang tukang kebun sawit perlu ambil kira. Jadi kalau pada pandangan saya kalau saya ada kebun sawit yang banyak, saya akan pilih untuk potong sekali lansam lah. Sekali lansam, lebih jimat. Kalau potong sikit-sikit ni rugi banyak. Hampir sekali ganda. Tadi kos 1,500, bila kita potong-potong apa semua jadi 2,500. Itu potong saja, tak termasuk hantar. Kalau hantar pun dia charge, sedap-sedap kos jadi 4,000. Jadi orang pemilik kebun sawit ni dia cuma dapat untung 1,000 je lah. Itu belum lagi dia kena alih untuk baja, untuk repair pagar dan sebagainya. Okey, tolong sebagai anak-anak, tolong pesan kat mak bapak, tolong buat kira-kira sikit lah. Supaya tidak rugilah. Kebun tu kebun kita, tapi kita bayar dekat orang lain lebih banyak daripada apa yang kita dapat. Kita bayar dekat orang lain 2,500, 3,000, 4,000, tapi kita dapat 1,000 je sebulan. Rugi. Kita ada hutang nak bayar, hutang baja, ada kos pekerja, ada kos macam-macam lah. Nak buka kebun, ada kos merebah dan sebagainya. Okay, ingat, kita sebagai anak-anak tolong pesan dekat mak ayah dan tolong buat kira-kira untuk dia orang sekali. Okay,
Dan tak lupa juga resit tu penting. Resit tu penting. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkebun kawan-kawan.